Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk trip kali ni kita main surf lagi. Cuma spot kita pergi spot yang kita selalu casting lah. Dekat Teluk Senangin, ataupun orang panggil sini apa ni? Macam-macam nama lah, Batu Hantu lah apalah. Tapi ni Teluk Senangin lah. Okey, tapi bukan Teluk Senangin yang belah Shelik tu tau. Ini Teluk Senangin yang tempat yang kami selalu casting. Okay, yang ni yang sebelah sini punya side. Kalau tempat yang kami selalu casting tu dekat sana tu, dekat batu tu. Okay. Tapi hari ni kita tak casting, hari ni kita main surf sahaja. Right? Main surf sahaja. Sama juga berdua. Okay. Sekarang kita baru sampai dan keadaan cuaca nak ikutkan baru lepas hujan. Tapi tak tahu lah, tengok keadaan agak gelap-gelap juga ni. Tapi tak apa, kita cubalah. Tengok macam mana kan. Kalau ada rezeki tak ke mana lah orang kata kan. Kita cuba takat mana yang mampu lah. Okay, tak lupa juga macam sekarang aku dah boleh letak apa ni, bag tau. Dekat kita punya video kita dah ada bag. Okay, kalau korang nak membeli belah kita punya barang-barang mancing, korang boleh tengok lah dekat bag kita tu. Mungkin ada yang korang berminat. Kita akan letak lah kat situ. Salah satunya mungkin pancang ni ke kan, pancang mancing ni, batang-batang mancing murah tu, set-set pancing murah, macam tu lah. Baju pancing yang aku pakai ni ke, yang murah orang kata kan. Okay, korang boleh tengok lah dekat bag tu. Nanti aku akan letak lah sikit barang-barang mancing. Kalau yang mana yang korang berminat tu, korang grab lah. Okay, kita nak loading dulu. Bawa keluar barang, dah set up, kita sambung lagi. Okay, macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi saya punya YouTube channel, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah saya punya YouTube channel ya. Bantu kita dekat situ. Right, let's go. Jom kita set up kita punya mancing kita lah. Okay, dan semoga ada manis-manis lah untuk kita bawa balik pada hari ni. Okay, let's go. Okay, Alhamdulillah kita dah set up. Okay, untuk umpan hari ni ya, umpan hari ni kita pakai udang. Udang macam biasa lah, udang mati. Beli kat pasar ni, umpan pasar. Okay, udang ni untuk main polo lah. Polo dua mata. Polo macam ni lah, macam biasa. Okay, polo macam ni. Okay, dua mata atas bawah. Okay, yang ni kalau udang besar-besar macam ni, biasa kita akan kerat 4. Kerat 4, kerat 5. Tengok macam mana. Lagi satu, sebabkan hari ni ikan sardin dekat pasar tadi tak ada. Tapi kita jumpa umpan agak menarik juga. Iaitu kita dapat umpan berolos. Okay, tapi umpan ni mahal ni. Tak tahu lah kat tempat korang murah ke mahal. Tapi kalau dekat sini mahal lah ni. Yang ni sekilo tadi tanya pun 28 ni. Yang ni pun nak kata ikan baru pun tak ada juga. Ikan apa ni, ikan berolos. Okay, sardin dah habis. Kalau tak kami akan sardin pun kami akan biasanya bawa lah. Tapi yang ni sardin habis terus. Yang ada tadi temenung. Tapi temenung kita tak apa ni, tak beli. Kita beli ni je, berolos. Okay, kita pakai umpan ni. Kalau yang tak tahu tu, ini ada rupa berolos. Berolos. Macam tu lah. Tengoklah korang tempat korang panggil apa. Mungkin ada tempat dia panggil lain kan, ikan. Okay, ini untuk umpan. Untuk batang mancing kita ada 4. Okay, 3 batang 15 kaki. Ni master kita, master Naim kita. Kalau batang yang kecil ada satu je. Yang ni batang lebih kurang 7 kaki lah. Yang ni U-Pro rasa dah tak ada keluaran lah untuk batang ni. Okay, yang ni batang mancing. Kalau yang jenis macam ni pun, kalau kau nak yang jenis satu set, yang jenis murah, boleh pun ada juga. Nanti aku akan letak dekat bag tu. Okay, macam reel lah. Ni reel biasa lah. Reel pancing tengok lah. Dia ada juga, aku akan letak yang satu setnya. Macam tu lah. Okay, kemudian untuk batang 15 kaki kita yang pertama, kita ada yang ni. Yang ni dia nama Hercules. Yang ni pun dia nama biasa-biasa je, murah-murah. Yang ni pun dah lama dah beli. Ni 15 kaki. Untuk yang ni aku main 2 mata lah. Mata polo atas bawah. Okey, atas bawah. Lepas tu batu aku pakai yang 120 gram saja. Batu biasa macam ni. Okey, batu ni ada banyak jenis lah. Tengoklah kau nak batu jenis macam mana. Okey, kemudian yang ketiga kita ada Root Bow Slide. Root Bow Slide. Yang ni aku punya 15 kaki Root Bow Slide bersama-sama dengan reel Maguro. Yang ni reel Maguro Grand Surf lah. Yang ni saiz 4000. Okey,
Kemudian yang ni aku pakai satu mata, yang ni aku pakai umpan ikan. Yang ni batu lado yang jenis surf punya lah. Okey, tengoklah. Yang ni kalau batu lado ni kalau aku boleh letak dekat beg tu, aku akan letak juga. Kalau korang berminat, korang boleh belilah. Kemudian yang terakhir kita ada, yang ni bagi aku mahal lah. Kalau bagi orang lain aku tak pasti, tapi bagi aku yang ni dah mahal. Yang ni kita ada Daiwa Phantom okey. Kita ada Daiwa Phantom 450, 15 kaki jugalah. Bersama-sama dengan Daiwa Crosscast. Daiwa Crosscast saiz 4500. Okey. Yang ni rod bagi aku yang paling mahal lah, set paling mahal. Dan yang ni 15 kaki, yang ni bukan aku punya. Yang ni member aku punya. Okey, yang ni pun aku akan cuba letak dekat beg tu. Mungkin ada yang berminat. Sebab yang ni set ni sedap juga tau. Rod dia sedap, ringan. Kalau nak dibandingkan rod tu dengan rod Boslite, ringan lagi yang tu. Bagi akulah kan. Tapi kami tak adalah try timbang. Okey. Kita nak masuk umpan, lepas tu kita nak set up buat balingan pertama. Kita tengok macam mana keadaan. Angin kuat ni. Angin memang kuat sangat-sangat. Jadi kita akan cuba juga. Hari ni ada geng-geng kayak sekali. Tak pasti korang nampak ke tak. Geng kayak pun baru turun tu. Okey. Alright, kita akan cuba. Semoga hari ni hari baik lah orang kata. Dah ada rezeki nak bawa balik. Alright, let's go. Jom kita masuk ke umpan. Okey, ni umpan kita. Yang ni untuk rod Boslite yang aku akan pakai yang satu mata tu. Okey, aku akan kerat lah ni. Aku pakai bahagian kepala dulu. Okey. Alright, aku pakai ni kepala sahaja. Okey, lepas tu kita akan pakai badan. Macam tu lah. Okey, tak adalah sampai seekor kan. Kita kerat-kerat. Okey, ni umpan pertama kita. Jom kita pergi pasang lah. Alright, yang ini dia ada macam-macam cara. Korang nak cucuk dari bawah ke atas pun boleh, dari mata ke mata pun boleh. Tak ada masalah. Macam kalau berolos ni, cucuk daripada mulut bawah sampai ke atas pun boleh juga. Ataupun kalau korang nak cucuk daripada mata ke mata pun boleh juga. Kalau mata ke mata macam tu lah. Okey, kalau mata ke mata macam tu. Okey, dah siap. Okey, tak apa. Yang ni mula kita cucuk mata ke mata lah. Tapi kalau nak lagi sedap, cucuk daripada bawah mulut ke atas dia macam lagi ni lah. Lagi susah sikit lah nak tanggal orang kata. Okey, let's go. Jom kita buat balingan pertama kita. Okey. Okey, kita nak buat balingan pertama. Tu dia. Umpan kita, umpan kepala ikan. Alhamdulillah, balingan pertama cantik kali ni. Cuma ikannya pula agak-agak hasilnya cantik jugalah. Okey. Okey, ini umpan kedua kita untuk mata Apollo. Kita pakai umpan isi udang. Okey, isi udang mata kecil ni. Okey, cucuk biasa je. Bagi sikit-sikit je orang kata. Okey, let's go. Jom kita balin. Okey, yang ni pun 15 kaki. Tapi yang ni aku balin biasa je lah. Sebab kita mata Apollo kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni untuk pemegang tali tau. Jadi kita tak pakai sarung tangan dah lah. Okey, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut satu umpan kita. Banyak ranting lah depan ni. Agak-agak tak sangkut tali lah. Okey, rod surf Daiwa Phantom. Okey. Surf Daiwa Phantom bersama-sama Surfcast ni reel Daiwa. Okey, nak luncur balingan pertama. Hai. Okey, mantap. Balingan pertama yang berjaya.
Masang loceng. Loceng dia pun berkalah-kalah. Warna-warni. Okay. Alhamdulillah kita dah set up. Semua mancing dah set up. Tinggal mancing pendek je, mancing Apollo. Yang tu balin umpan udang. Balin terus ni lah. Yang untuk yang 15 kaki semua dah set up. 1, 2 dan 3. Okay. Yang ni yang last lah. Balingan last. Balingan last. Rod 7 kaki. Rod biasa. Okay. Umpan udang. Yang ni pun berharap pari juga. Kalau ada rezeki lah orang kata kan. Okay. Let's go. Apa-apa pun kita tengoklah. Kalau ada rezeki ni adalah tak ke mana lah orang kata. Okay. Okay geng, yang ni satu setup ni kita ubah sikit. Kita pakai tanduk ragung. Tanduk ragung, perambut pari lah orang kata. Okay. Yang ni batu ni 150 gram tau yang kami pakai ni. Yang jenis apa ni? Yang jenis bersegi-segi punya. Okay. Okay, untuk umpan pula kita pakai isi ikan yang ni. Right, let's go. Okay, balingan untuk Rod Surf Daiwa Phantom. Okay. Mantap. Mantap. Satu balingan yang berjaya. Yang cantik juga. Okey. Harap ada hasil lah. Tanduk ragung. Untuk masukkan locin. Locin dia berwarna-warni. Locin warna-warni. Dia kena ikut warna tali. Okey. Let's go. Semoga ada manis-manis. Adakah kita strike? Tak ada, tak lekat. Tak lekat umpan. Kita pakai umpan apa tu? Umpan ikan tu lah. Hai, kecil sangat ni. Nak nyembat apa segan silung. Alhamdulillah, lesen pertama kita 2 ekor ke? 2 mata? Masuk selalu itu sampah. Sampah lah kalau begitu. Alah, macam hujan lah. Tak ni orang tengah ni hujan apa? Aduh, kita baru nak dapat lesen ni. Kita baru start. Okey, lesen pertama kita. Alah, duri. Air dia, air keruh. Air dia. Kita dapat duri. Lesen pertama kita. Tapi yalah air keruh. Tapi kami target sebenarnya 9. Tapi tak apalah. Lesen pertama, permulaan. Let's go, kita cuba cari lagi. Okey, kita buat umpan baru. Yang tadi tak lekat lah, tak ada rezeki. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tegang, sorry. Oh, tapi tak baik, jauh. Dah lah dia hanyut tu. Sikit masuk kawasan. Oh, aduh, habis ikan aku. Alah, terpengkong sikit je. Sekejap lagi dia jatuh, dia betul balik tu. Arus kan kuat. Ikut nak tumpau kau program. Apa? Mau ah?
Elok dah straight dah. Alhamdulillah balingan yang berjaya walaupun tadi terpesong sikit. Ni sekarang dia dah straight sebab arus kuat ni. Sementara nak jatuh tu, dia dah jatuh dah okey lah sebab batu ni kan kita batu bersegi. Jadi dia kalau dah sampai tanah tu dia dah susah dah lah nak nyut. Okey, kita tunggu tengok macam mana. Harap kali ni boleh lekat lah. Yang tadi tak lekat lah. Okey, itu dia mata Apollo kita, Ada 2 umpan. Buka loceng dulu kita buka loceng dulu. Jadi kita try sembat tengok lekat tak lekat. Ikan kecil banyak ni. Alhamdulillah. Nanti gaya seekor je lah. Lucut. Gaya macam seekor. Lucut. Lucut. Seekor lah, tak dapat 2 ekor ni. Lucut tu. Tu, ni dia. Pening ni, silang apa? Mana ada, aku ada sampah tau. Gelamir. Kita dapat gelamir. Gelamir ni boleh, kalau saya macam ni kita boleh buat umpan ni. Yang ni kita ambil lah, kita boleh buat umpan gelama ni. Tengok lah macam mana kan. Right, alhamdulillah. Nombor 2. Kita dapat gelama. Okey, gelama. Boleh ni nak buat umpan. Okey, let's go. Okey, hari hujan ni. Jadi kita duduk dalam kereta dulu lah. Hujan agak lebat agak ni. Kalau orang tengok ni, kami duduk dalam kereta dulu. Tengok macam mana kan. Kalau dia dah berhenti kan, kita sambung lah. Tapi kalau lama sangat hujannya, kena kemas agak lah, tak boleh nak buat apa lah. Okey, tengok macam mana lah. Tapi alhamdulillah dapat agak lah narik ikan hari ni. Ni pun lebih. Oi, mancing ikan strike. Lambat. Ada lagi? Lambat. Ada. Apa belakang? Kena. Hai. Ikan apa ini? Ikan apa kan ni? Okey, kita dapat gelama pisang. Saiz. Yang ni kita boleh buat lauk. Yang ni kita boleh buat lauk. Mikir tadi pun kuat. Macam ni juga. Kau tahu tali kendor terus kan? Aku tengah set up tak fokus. Alhamdulillah rezeki kita. Kita dapat gelama pisang. Saiz juga lah ni. Okey, yang ni kita boleh buat lauk. Okey, let's go. Kita cuba lagi.
Okey, kita dah sampai dah tengah hari ya, dah 1:30 dah. Umpan udang pun dah habis dah. Okey, umpan dah habis dah ni. Yang ni kira umpan last dah ni. Umpan last. Tengoklah kalau ada lah. Kalau yang isi ikan ni pun buat masa ni belum ada rezeki lagi. Tengoklah hujung-hujung ni macam mana, lebih kurang sampai pukul 2 macam tu. Lepas tu berhenti lah. Okey. Kita cuba lain hari lah. Kita tak sampai petang lah. Okey. Tapi boleh lah, hari ni adalah seekor yang boleh buat lauk. Yang apa ni, gelama yang besar tadi tu kan. Boleh jugalah. Okey. Apa-apa pun tengoklah kan di penghujung kan. Kalau ada lagi adalah, kalau tak ada kita buat penutup kita. Okey, tak lupa juga kalau korang nak barang-barang memancing tu, korang jangan lupa tengok-tengok dekat beg kita tu. Mungkin ada barang mancing yang korang berminat tu. Korang boleh grab terus lah dekat sebelah kiri kalau tak silap aku. Korang tengoklah, korang tap sikit dekat skrin tu nanti dia keluar lah beg tu. Korang klik dekat beg tu. Mungkin ada barang-barang yang korang berminat tu. Korang grab terus lah. Okay, right, let's go. Okay, kita dah sampai di penghujung kita punya misi kita untuk kali ni. Okay, untuk hari ni hasil yang boleh bawa balik gelama je lah seekor. Yang tadi tu. Okay, yang ni pun kita dah kemas-kemas. Tinggal sebatang je lagi. Sebatang 15 dengan yang sebatang pendek lah. Okay, macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, saya nak minta bantuan korang like, komen dan subscribe dululah kita punya YouTube channel tu ya. Bantu kita dekat situ. Okay, alright, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita ataupun next trip kita nantilah. Okay, apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.